IC. Jual IC. Bukan kau kerja apa? Kerja apa? Sampai sekarang tim kelolaan ASP Rizif tak tahu. Baru-baru ini tular satu video memaparkan pegawai polis yang kini digantung tugas, yaitu Inspektur Sheila, sekali lagi membuat kecoh sehingga terpaksa ditahan di Batu Ceps semalam tadi. Menerusi beberapa video yang dimuat naik, Inspektur Sheila yang memakai baju dan berseluar pendek itu berwarna hitam kelihatan digari oleh dua orang polis wanita. Jual IC. Jual IC. Bukan kau kerja apa? Kerja apa? A few moments later. Sampai sekarang tim kelolaan ASP Rizif tak tahu nak buat apa dengan saya, nak hantar saya ke mana, tak tahu lagi. Dah kira-kira 20 ke 25 minit saya bercakap, masih tak jadi tindakan lanjut. Tahniah, saya akan buat report polis yang memang padu ke atas ASP Rizif yang masih merokok batang yang kedua dalam pakaian uniform operasinya. Inilah contoh dan tauladan pegawai kanan polis yang berpangkat ASP. Saya rasa ASP itu ASP dibeli. ASP dibeli yang direkomendkan sebab dia Melayu dapat pangkat muda. Kalau dia India dan Cina memang susah. Tapi kalau dia Melayu, tak ada masalah. Esok pun dia boleh jadi IGP. Lepas ini, untuk maklumat semua, Inspektur Sheila akan menjadi lagi famous di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sudi menahan saya di hari yang mulia ini, Hari Thaipusam. Kalau saya tak popular, kalau benda ni tak masuk berita dan saya meraih populariti, anda tunggu dan lihat. Pihak polis memangnya cemburu kerana saya memang popular di kalangan pihak media, di kalangan rakyat jelata Malaysia. Kita tunggu dan lihat apakah keputusan ASP Tuan Rizif. Penjenayah yang ditangkap bersama saya sekarang dilepaskan begitu saja. Itu dia tengah keluar India ni. Padahal dia gangster. Tengok tangan dia bertatu. Contoh, mesti ada rekod nampak tau. Tapi dia dibebaskan. Ikut jalan belakang. Tapi memandangkan saya bersuara lantang, saya pula telah ditangkap. Tak tahu kes apa, tak tahu seksyen apa, tak tahu salah apa, tak diberikan ruang dan peluang untuk saya menghubungi keluarga dan peguam saya. Pihak polis telah menyalahgunakan kuasa yang diturunkan oleh Agong, Sultan-Sultan dan Menteri-Menteri. Tahniah PDRM. Saya akan buat report polis ke atas anda semua. Kita tunggu dan lihat. Sekian. Terima kasih. Happy Thaipusam.